Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Khamis, 28 hari bulan 5 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masjid Al-Ikhlas mengadakan majlis korban peringkat khariah masjid. Berjumlah hari ini 14 ekor lembu. 14 ekor lembu. Lembu telah pun sampai daripada tempat sembelih lebih kurang pukul 7.30 pagi tadi. Dan usaha-usaha gotong royong untuk mengagihkan daging ni pada 7 tumpuk bagi setiap ekor lembu sedang dijalankan. Ini sahabat kita Cikgu Fadil. Yes bos, jam okey. Adik ah. Ni jiran saya. jiran. Okey. Cuaca agak panas sikit ni. Di sini sehingga 10 ekor saja. 10 ekor saja akhir tahun ni. Lembu ke-10. Kebanyakan paha daging dah turun dah siap dah potong daging. Ini suasana adalah daripada ujung sini. Di tepi seberang sana tengok. Ini bahagian sini bermula lembu nombor 11. Sedang proses. Cikgu Ad. Lembu nombor 12, 13, 14. Tuan Imam kita. Okey, hari ini untuk malam sampai ke 15 lembu. Lembu 15, bukan 14 Ada tambahan. Itu dah tagging. Tagging nombor 15. Maksudnya 15 ekor lembu lah. Yang ni mungkin dia masuk berkumpulan satu keluarga. Lembu 15 ni. Sebab tu kita tak letak tagging. Masih lagi proses. Hari ni kita ada masak untuk jamuan tengah hari ya. Dimaklumkan akan masak gulai daging lah. Okey, setakat tu dulu yang dapat di Belah buah dah turun. Nyata. Ni, masuk rumah ni, budak tolong main. Awak yang tak pakat nak main, kacau. Lambat orang lambat. Assalamualaikum. Daging dah sampai semua kat masjid Tengku Terenang. Mohon jasa baik ni lah ahli-ahli korban yang menyertai korban masjid ni untuk sama-sama di masjid untuk sama-sama kita buat tumpuk daging. Sekian, terima kasih.
Gulai daging campur dengan tulang ubi pula. Ni ketua chef kita, Tuan Yusron Sharif. Gulai gebok. Persediaan untuk makan tengah hari, majlis korban, masjid Al-Ikhlas. Ada daging goreng lagi untuk makan tengah hari. JK yang bertugas Masjid Al-Ikhlas. Okey. Ini tukang apa ni, chef yang terbaik ni. Alright. Masih ada lagi gotong royong yang dijalankan, memotong daging-daging. Dia makan kenyang dah. Ada saya mana makan dah masuk. Dia kena dah. Aduh. Influencer ni. Okey. Jamuan makan tengah hari. Semua petugas-petugas majlis korban Masjid Al-Ikhlas. Kita ada jamuan makan tengah hari. Nasi lemak pagi tadi pun ada lagi. Ni daging goreng. Gulai daging campur dengan gebok, campur dengan ubi. Ada nasi. Jemput semua. Jemput makan. Ni hasil tangan Chef Yusron lah masak. Okay, jemput. Ya, besar ni.